Okey, sekarang proses untuk mohon permohonan pembahagian pusaka di MyLand adalah sangat mudah berbanding dengan sebelum inilah. Jadi ada beberapa langkah sahaja yang perlu dituruti oleh setiap pemohon. Mula-mula sekali adalah anda perlu melayari laman web MyLand. Melayari laman web MyLand, kemudian anda perlulah create ataupun buat account untuk pemohon anda sendirilah. Selepas anda sudah buat akaun pemohon, anda bolehlah mula untuk mengisi borang permohonan. So ini nombor satu lah. Nombor satu di mana anda perlu isi borang permohonan. Semasa anda mengisi borang permohonan, anda perlulah memastikan supaya dokumen-dokumen sokongan bagi tujuan permohonan ni sudah siap sedia. Sebab apabila permohonan ni dibuat, anda perlu juga muat naik dokumen tersebut di dalam sistem MyLand. Jadi prosesnya adalah anda perlu isi maklumat, contohnya isi maklumat pemohon, isi maklumat si mati, isi maklumat waris-waris yang terlibat, isi maklumat hartanah, harta alih. Kalau ada hutang pun pemohon boleh isi dekat dalam permohonan MyLand.